Kita bukan nak ingat sangat, kerana Allah yang duk peringat kita. Nak berdoa daripada ancaman azab kubur ke, nak apa pun nak kita duk buat ni, semuanya hasil daripada Allah duk peringat. Tuhan duk peringat. Bila kita buat amal ibadah ni, setiap kali Tuhan peringat, sebut Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, sebab selalu bimbing aku untuk aku buat hidayah ni. Maka Tuhan tak akan lupakan kita untuk kali yang seterusnya. Tiap-tiap kali berasa dapat nikmat, tiap-tiap kali boleh melakukan ibadah, sebut daripada dalam hati ucapan syukur, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah pilih aku untuk buat ibadah. Tuan-tuan akan tengok lepas tu Allah sentiasa mengingatkan kita untuk buat ibadah. Tidak berhenti walau sesaat untuk hati dan atau mulut kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tak pernah berhenti. Jaga tengah malam pun hati kita duk perasan lagi duk sebut Allah, 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 Allah. Jaga tengah malam. Sebab kita rajin bersyukur kepada Allah ketika Allah memilih kita untuk melakukan ibadah. Yang pertama, kena ada ilmu pun Allah nak pilih juga. Yang kedua, nak beramal dengan ilmu tu pun Allah pilih juga. Nombor 3, bersyukur setelah dapat ilmu dan setelah boleh beramal. Tu 3 tu cara untuk kita teruskan proses ubudiyah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.